Assalamualaikum, sila perkenalkan diri anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wafiq bin Muhammad Hafiz. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Ishak Meruni, Kuantan, Pahang. Saya dari kelas 6 Intisar. Saya merupakan anak sulung dari 3 adik-beradik. Ayah saya merupakan seorang doktor pakar, manakala ibu saya pula bekas jururawat. Hobi saya pada masa lapang ialah bermain badminton, berlatih piano dan membaca buku. Apakah antara pencapaian anda di sekolah dan di luar sekolah? Sebagai seorang pelajar, saya mengambil setiap peluang yang diberikan untuk mengembangkan diri dalam pelbagai aspek. Antara pencapaian yang telah saya peroleh sehingga kini di sekolah ini termasuk penyandang jawatan pengawas sekolah, dilantik sebagai naib pengerusi unit uniform Tunas Kedat Remaja Sekolah TKRS dan menjawat jawatan penolong setiausaha Kelab 1. Saya mewakili sekolah dalam pertandingan catur peringkat MSST sejak darjah 3. Saya aktif dalam aktiviti perkhemahan anjuran sekolah dan TKRS serta menyertai bengkel robotik untuk meningkatkan kemahiran teknologi saya. Saya menyertai Pahang International Scout pada Hari Kemerdekaan. Saya mendapat pelbagai anugerah dan pengiktirafan termasuk terpilih sebagai tokoh nilam pada darjah 5. Mendapat tempat pertama dalam bacaan nilam untuk darjah 3, 4 dan 5. Serta menerima anugerah Sasya Terpuji tahap 1. Saya mahir bermain piano hasil dari pembelajaran sendiri sejak berumur 5 tahun. Menunjukkan inisiatif dan minat saya dalam seni muzik sehingga terpilih untuk membuat persembahan musikal lestari seni peringkat kebangsaan. Saya juga mewakili sekolah Kafah dalam pertandingan Hot Cyber tahap 1, Tilawah Al-Quran tahap 2 dan Jawi tahap 2. Saya melatihkan diri dalam hafazan untuk menyertai kem Pendekar Hufaz di Masjid Sultan Ahmad Shah. Alhamdulillah, kemudian saya mendapat keputusan 9A dalam ujian penilaian kelas Kafah UPKK 2024. Tadi anda ada sebut antara hobi anda adalah membaca. Boleh kongsikan tentang salah satu buku kegemaran anda? Baik cikgu, mari saya memperkenalkan buku yang menjadi pilihan saya. Buku ini dibeli oleh saya sendiri. Buku ini bertajuk Kisah Perjuangan dan Pengajaran 25 Nabi dan Rasul. Buku ini ditulis oleh Muhammad Faiz bin Muhammad Shah Al-Hashimi yang telah diterbitkan oleh Pusaka Al-Ihsan. Ia diedarkan Sri Saujana Marketing. Buku ini mempunyai 250 muka surat. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Buku ini sangat sesuai untuk dijadikan bahan bacaan, rujukan dan contoh teladan untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan semua peringkat umur. Buku ini mempunyai 25 bab yang mengisahkan 25 orang Rasul, bermula dengan Nabi Adam AS dan berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Saya akan meringkaskan kandungan yang terdapat di dalam buku ini dengan memilih kisah Nabi Muhammad SAW, kesayangan kita, iaitu Nabi dan Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ketika umat manusia diselubungi dengan kegelapan dan kehilangan pegangan hidup. Dunia menerima kelahiran seorang putera daripada keluarga yang sederhana. Baginda merupakan anak yatim piatu. Baginda dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masihi. Ayah baginda bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya pula bernama Aminah binti Wahab. Baginda dijaga oleh datuknya selepas kematian ayah dan ibunya.
Kemudian, baginda Nabi Muhammad SAW sering berdagang ke Syam bersama pakciknya. Kerana baginda dijaga oleh pakciknya selepas kematian datuknya. Nabi bernikah dengan Siti Khadijah sewaktu umur 25 tahun. Manakala Khadijah 40 tahun. Nabi mendapat wahyu pada umur 40 tahun. Setelah mendapatkan wahyu, baginda memulakan dakwahnya dan terpaksa menempuhi pelbagai cabaran onak dan duri, seperti dilontarkan batu dan dipulaukan. Harimau meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Baginda wafat pada umur 63 tahun dan telah mewariskan agama Islam kepada kita semua. Itu merupakan intipati yang terdapat dalam buku ini. Semoga para sahabat sekalian berminat untuk membaca dan mendalami lagi buku yang menarik ini. Daripada penerangan anda tadi, boleh terangkan sedikit kebaikan dan kelebihan dengan membaca buku ini? Boleh cikgu. Saya memilih buku ini kerana buku ini dapat memberi pengisian rohaniah saya. Buku ini juga mengajar saya untuk menjadi seorang umat yang baik untuk berguna untuk semua. Akhir sekali, terima kasih Wafiq kerana berkongsi mengenai buku kegemaran anda hari ini. Sama-sama cikgu.